Sebelum sampai, kita orang ingat platter ni kecil je. Sekali sampai, besar gila. Ni boleh makan 15 orang ni. Korang nak cari tempat untuk berbuka ramai-ramai? Jom aku tunjuk kedai paling berbaloi dekat korang untuk bulan puasa ni. Inilah Laziz Arabic Restaurant and Grill. Dekat sini ada macam-macam menu, tapi sempena bulan puasa ni ada menu special yang korang boleh pilih. Yang paling best dekat sini adalah 13 kilo roast and grill mega platter dan 13 kilo seafood mega platter. Nak tengok beza platter ni dengan set yang biasa? Yang ni set menu untuk 2 orang. Kalau korang nak dating, set ni memang cukup lengkap sebab dia dah ada semua ni. Termasuk dengan kunafa ni. Siap ada aiskrim lagi atas dia. Jauh kan beza 2 platter ni? Mana tanya, platter 13 kilo ni boleh makan sampai 15 orang. So memang berbaloi kalau korang nak buat iftar beramai-ramai. Dua-dua platter ni ada nasi mandi. Dan korang tengoklah sendiri memang penuh lauk dia. Yang jenis grill ni ada ayam seko macam ni, ada daging grill, lamb shank dan macam-macam lagi. Platter seafood ni pun tak nak kalah. Ada ketam, udang, ikan dan lain-lain. Bukan setakat set untuk 2 pack je. Set untuk 4 pack dengan 8 packs pun ada. Setiap menu confirm kenyang sebab portion dia memang banyak. So dah tahu kan nak melantak banyak-banyak dekat mana bulan puasa ni. Jumpa korang dekat sana.